Cuma istilah kaya bagi Nabi ni beza dengan kita. Kita kaya ni, kita kata kaya harta. Nabi harta tu ada, tetapi bukan matlamat utama. Sebab itu Nabi SAW bersabda, laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya dengan sebab banyak harta benda, tapi kaya yang sejati ialah kaya jiwa. Sebab bila kaya jiwa, apa-apa yang ada padanya dia tak rasa tak cukup, dia tak rasa miskin, dia rasa okey, tak masalah. Sebab itu sifat Nabi, sifat qanaah. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW, akhir usia dia sedekah semua dia punya harta dia sebanyak 7 dirham ataupun 7 dinar, dia sedekah. Begitu juga hamba-hambanya semua yang ada milik dia merdekakan. Begitu juga pedang-pedangnya, alat-alatnya dia bagi pada orang Muslim semua, 1 ataupun 2, semua dia bagi. Dia orang nak tak bagi, maka orang tu tak kaya lah. Kalau orang boleh bagi tu, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tak ada satu apa.